Assalamualaikum geng. Sekarang pukul 6.56 pagi. Aku tanya korang lah geng. Apa maksud bahagia? Yang korang faham tentang bahagia? Adakah bahagia ni untuk diri kita? Atau circle kita? Ataupun untuk orang lain? Tapi kalau kita manipulasi orang, adakah itu namanya bahagia? Tak kan? Korang pun tak setuju kan? So, kalau kita rasa tenang, happy, itu namanya kita bahagia kan? Betul tak? Salah satu contohnya bila kita ada duit, kita ada masa, kita ada ketenangan jiwa, ketenangan fikiran. Maksud dia kita direzekikan benda-benda tu. So itu yang kita akan rasa bahagia. Betul tak? So tapi bila kita bahagia, kenapa ada ramai yang benci? Adakah ada orang cemburu? Cemburu secara sihat, cemburu secara tak sihat. Kan? Tapi dalam hidup kita ni, perjalanan kita sebagai khalifah di bumi Allah ni, yang kita nak satu je sebelum kita tutup mata. Apa tu? Bahagia kan? So, mula pada hari ni, saya berpesan untuk korang yang tengok video ni, berbahagialah dengan diri anda sendiri. Dan bagikan aura positif dan bahagia itu kepada circle dan keluarga anda. Kalau ada apa-apa pandangan, boleh komen dekat ruang komen. Okay. Assalamualaikum.